Selalunya kerusi gaming harga ratus-ratus sampai nak dekat RM1,000 tau. Tapi kerusi gaming yang aku tengah duduk ni harga tak sampai RM300 pun. Walaupun murah, selesa, siap ada leg rest, armrest pun boleh adjust, memang best. Even kerusi ni kalau kau tak nak pakai untuk gaming pun tak apa tau. Sekejap lagi aku tunjuk kerusi ni aku pakai untuk apa juga. Yes, nenek aku pun boleh duduk atas kerusi ni dengan selesa tau. Sebab apa? Orang tua ni selalunya kaki diorang memang dah tak ada daya, memang nak kena letak dekat something lah. Okay, bila ada leg rest daripada kerusi gaming ni memang bagus tau. Seluar ni walaupun harga dia bawah RM10, tapi serius aku cakap tahan lasak. And then cutting dia jenis yang licin, lembut, tak ada menggelebeh, tak ada zip, so tak adalah masalah zip rosak ke apa. Dan yes, harga dia memang murah sangat guys. Murah weh. Kalau korang berminat nak beli seluar ni, korang boleh tekan link di bawah. 3 sebab kenapa korang kena beli casing yang macam ni. Yang pertama sekali, kalau korang tengok dekat tengah-tengah tu, dia ada MagSafe. So korang nak lekat dengan tripod, phone holder, power bank, tak ada masalah, tak perlu nak buka casing. Yang kedua, dia boleh jadi phone stand tau. Okay, nampak ni. Yang ini boleh tarik keluar. Lepas tu korang boleh dirikan phone ni macam ni. Nak buat konten boleh. Nak tengok movie pun boleh. Boleh baringkan dia macam ni. Okay, yang ni letak dekat permukaan lah. Nanti dia akan berdiri tegak macam ni. Yang ketiga, kalau korang tak perasan, tengok betul-betul. Zoom in. Lubang-lubang ni dia sebenarnya ada ruang udara tau. Maknanya apa? Maknanya kalau phone korang panas, haba tu boleh keluar daripada casing ni. Kebanyakan casing, haba tu akan terperap dalam casing tu, membuatkan phone korang bertambah panas. Tapi tidak untuk casing yang bagus ni. Harga murah je geng, boleh cek dekat bawah. Siapa kata ais kosong tak boleh rasa manis? Ni. Korang tambah je stevia, letak dalam ni. Dia punya penangan stevia ni buatkan air kosong yang nampak macam ni, putih, banyak ais macam ni, still rasa manis tau. Okey, stevia ni yang bagusnya dia langsung tak ada gula, tak ada kalori. So baguslah untuk korang yang nak maintain korang punya saiz baju tu kan. Dan dia ada macam-macam pilihan tau. Ada grapes, yang satu ni watermelon, even ada juga yang tak ada rasa, gula putih biasa. Yang itu pun ada. Kalau korang berminat nak beli, korang tekan link kat bawah. Korang ada masalah kulit sensitif, gatal-gatal, dah buat macam-macam, dah cuba macam-macam produk tapi masih lagi tak jadi. Apa kata korang cuba gel hitam Sarawak ni. Yang ini, korang boleh baca testimoni dan juga review di bawah. Korang akan nampak komen-komen ramai yang puji produk ni berkesan. Dia gel hitam ni, luar je warna hitam, tapi dalam dia korang akan nampak dia macam ni. Jenis pekat macam ni. Maknanya nampak ori lah ni. Okay, yang ini harga tengah murah sekarang. Even seller tengah buat promo guys. Promo dia apa? Bila korang beli, korang akan dapat sabun ni sekali. Sabun ni pun dia bagi tahu. Tapi aku tak tahulah promo tu sampai bila. Jadi korang kena cepat. Okay, harga tengah murah. And cara nak guna dia, dia ada bagi arahan dekat luar packaging. So korang jangan risau. Dia ada tulis siap-siap. Seller dah tulis macam mana nak guna gel hitam. Kalau berminat nak beli, tekan link kat bawah.